Hello, Assalamualaikum Malaysia. Ni kita ni hidup asal dia macam ni lah. Dia pun apa pun kerja yang boleh buat datangkan duit. Jalan lah. Ini kerja pun milih-milih. Lepas tu tak ada duit, pinjam duit orang. Usaha cari duit. Ni. Rumah sekali rumah. Apa yang boleh datangkan duit? Jalan. Ini malu. Nak jual botol malu, jual tin malu. Kan tak ada duit, sibuk nak minjam. Lepas tu apa yang boleh datangkan duit? Kau jual lah, kan? Betul tak? Betul. Ini malu. Kau jawab. Ini malu. Hujung bulan tak ada duit. Rip. Pinjam ni. Apa nak malu? Kan? Masukkan je sekali boleh. Benda boleh cuci, apa masalah. Ni satu botol kosong tu dengan satu tin. Kalau kita recycle, kita dapat 10 sen. Bayangkan ni berapa beg tu. Alah, bukan buat kaya. Buat kaya pun. Cuma boleh buat beli KFC macam tu je lah. Sekarang kita nak pergi jual tin dekat Elizabeth lah tu, depan kilang Holden. Okay, see you there. See you there. Bang, dia kalau dia suruh buka penutup botol ni, kalau ada 1000 botol, cabut lagi. Ni lah tempat jual tin dengan botol. Tu yang kita dapat 120. Tak tahulah berapa dia kira tu. Inilah kilang-kilang tu. Tu yang kita dapat 120 botol dengan 20 kaca. Tak silap lah macam tu. Kesian orang ada lalang nak elak jatuh ke terlanggar ke.